Silakan masuk. Tunggu dulu ya, nanti Sultan datang. Kita yang buat appointment, tapi orang lain yang dapat jumpa Papa. Lepas tu kita yang selfish. Kamu tu seorang puteri. So behave like one. Kita tak pilih pun nak jadi puteri. Siapa nak hidup terperangkap macam ni, Papa? Tinggal di istana, tapi hidup macam dalam penjara. Kita lagi rela hidup macam orang biasa, Papa. Baik. Kalau itu yang Emilia nak. Tapi percayalah cakap Papa. Kamu akan menyesal. Kau dah ni? Sisi je kena masuk kelas standar nanti. Masuk! Cikgu tak tahu nak cakap macam mana lagi dengan kamu ni. Dah naik berbuih mulut cikgu. Berapa kali cikgu cakap, rambut kena pendek. Ni, tak boleh nak cecah kolor. Susah sangat ke nak ikut peraturan sekolah? Saya minta maaf cikgu. Esok saya potonglah rambut. Dah terlambat. Sini. Cikgu, sorry lah cikgu. Cikgu. Awak diam kalau tak saya potong telinga awak. Tak payah nak melampau sangatlah cikgu. Jangan nak masuk campur, Zaid. Ni salah cikgu. Cikgu tak boleh potong rambut dia ni tanpa kebenaran. Cikgu boleh dikenakan tindakan tau. Kamu sebut sepatah perkataan lagi. Dengan kamu-kamu saya denda. Masuk kelas tahanan. Sepatah perkataan Lagi. Hai. Halo adik manis. Yes. Sorry lah ganggu. Kita orang selalu tengok awak ni selalu sorang-sorang je kan. Just nak tanya je lah. Awak memang tak ada kawan lagi ke? Sebab kesian sangat ni. Tak adalah. Kita orang cuma nak berkenalan je. Nama saya Wafi. ESFJ Leo. Dan single. Awak pula? Amelia. Emilia. Okay. What nice name. Nama putih. Emilia binti. Bagi dah nama penuh. Untuk apa? Boleh saya sebut sekali lafaz. Masakan ikan ni. Boleh tak jangan kacau saya? Dah. Jangan kacau dia. Apa pasal? Kau suka kat dia ke? Dia datang. Bukan aku yang suka dekat dia. Tapi dia yang suka aku. Zaid. Kalau dia orang kacau lagi, beritahu. Kalau perlukan apa-apa atau nak tua sekolah ni pun boleh. Lepas tu Lepas tu apa?
Cakaplah. Saya pun nak tahu juga lepas tu apa. Hah? Hah? Memang kelas tahanan ni diwujudkan untuk awak semua bersendegura, bersuai kenal kan? Lepas tu apa? Oh, saya mengganggu ke? Kecoh dong cikgu tu. Kau cakap apa, Gendut? Abang, I have news. Guess what? Papa let me enroll in school. Kenapa abang macam tak happy? Jadi memang betul lah What? yang awak cakap. Tinggal kat istana ni macam hidup dalam penjara. Who told you that? Dan awak cakap rakyat kita tu beban. Wow. Salah ke apa yang kita cakap? Both you and Papa are more focused on protecting the rakyat. And me? I'm going to be in the background forever like I don't even exist. What was that even supposed to mean? You don't have to make appointments to meet Papa. Kita nak jumpa Papa seminggu sekali pun susah. Because I'm not important. So biarlah kalau kita nak masuk sekolah tu, I bet you and Papa won't even notice that I'm gone. Emilia. Emilia, hey. Berdiri Tuan Putri. Bayar cik. Sayang. Tuan Putri? Tuan Putri sedih sebab bukan Yusof yang drive ke? Saya boleh minta dia ganti saya? Tak adalah. Kita dah jumpa Abang Yusof dan staff-staff lain. Kita dah cakap bye-bye. Tuanku? Tuan Putri tak nak jumpa tuanku dulu sebelum kita pergi? Tak apa. Kita boleh pergi dulu, Tuan Mus. Baik, Tuan Putri. Emilia! Emilia! Kau buatlah macam mana sekalipun rambut kau tu, takkan dapat ubah apa. Aku bengang doh, sumpah aku bengang. Supaya aku tak kena kau. Kalau aku kena, dan mak aku sekali mengamuk kau tahu. Mak kau mengamuk okey lagi tau. Ni aku. Kalau rambut aku, awet aku tengok, mau kena tinggal. Sekejap. Awet kau yang mana? Oh ni, awet imajinasi kau tu. Aduh. Tak boleh belah lah dengan Cikgu Roziming tu. Korang jangan risau lah. Aku tahu macam mana nak kena dia balik. Sudah. Datang air Malaya. Kau boleh ke? Kau ingat sikit. Kawan baik kau tu, pengawas kau tu. Bukan dia aku cakap dengan kau. Dia bukan kawan aku lah. Tak apalah. Kau nak pergi ni? Oh ni, aku nak pergi cek baju sekolah aku. Aku nak tengok kalau budak Form 1 tu dah settle gosok ke belum. Kau suruh budak Form 1 yang gosok baju kau.
Alah, kenapa? Kau nak bertanggungjawab ke? Kalau budak tu tak sempat nak study sebab sibuk sangat buat hal kau. Nek lah. Bukan selalu. Yelah tu. Sekali lagi kau buat. Siap kau. Dah. Duduk balik. Duduk balik.